Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syarinti Hussein. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan satu penulisan berkaitan dengan pengurusan harta oleh lembaga zakat. Iaitu kajian ini berkaitan dengan berkaitan hak pengurusan oleh lembaga zakat dari segi perspektif undang-undang Islam dan implikasi sosial. Ini adalah tajuk kepada pembentangan saya pada hari ini. Kertas kerja ini ataupun penulisan ini dihasilkan oleh pelajar-pelajar saya yang merupakan pelajar DIJAB semester A241, dan juga dari segi penulisan ini dibantu oleh beberapa orang, iaitu Ustaz Zahari Mahat Musa, Profesor Madya Dr. Hasnizah Hashim, Dr. Nabila dan Profesor Madya Dr. Muhammad Zaharuddin Zakaria. Okey. Berkaitan dengan kandungan pembentangan di mana ada beberapa bahagian, iaitu melibatkan bahagian pertama berkaitan abstrak, pendahuluan, dapatan kajian, iaitu terdapat 3 dapatan kajian berkaitan dengan pengurusan lembaga zakat, dan juga seterusnya diakhiri dengan kesimpulan. Okey. Sebenarnya untuk kita mendalami tajuk ini, mengapa tajuk ini dipilih? Tajuk ini dipilih sebab di atas dasar kefahaman bahawa tujuan utama zakat ialah untuk mengurangkan jurang, the gap ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin melalui pengagihan yang adil, di mana pihak yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pengurusan harta ini dikendalikan oleh lembaga zakat, di mana kita fahami setiap negeri mempunyai badan otoriti yang tersendiri. Tetapi kebelakangan ini kita dapati tahap kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat di Malaysia semakin merosot, terutamanya akibat daripada pengurusan yang kurang telus. Oleh yang demikian, artikel ini akan membincangkan hak pengurusan harta oleh lembaga zakat, termasuk konsep zakat, peranan serta tanggungjawab lembaga zakat. Di samping implikasi sosial dan konflik-konflik yang berkaitan dengan pengurusan zakat oleh lembaga zakat itu sendiri. Berdasarkan kajian literatur, artikel ini akan membentangkan cadangan penambahbaikan untuk institusi zakat dalam mempertingkatkan lagi potensi mereka dalam membantu pengurusan harta zakat di Malaysia, dan juga akan menjadi contoh insya-Allah kepada negara-negara Islam yang lain dalam mencapai matlamat utama zakat, iaitu mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Selain daripada itu, ia diharap menjadi pencetus kepada kajian empirikal lanjut dalam bidang pengurusan zakat. Okay, kita akan lihat kepada pendahuluan. Yang pertama, ini kita harus fahami bahawa sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pengurusan kutipan dan juga pengagihan zakat, zakat sebenarnya amat memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan zakat yang disumbang, yang dibayar sampai kepada golongan yang memerlukan. Okey, di mana dari segi implikasi sosial, pengurusan zakat yang berkesan mempunyai ataupun memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat. Di mana pengurusan harta zakat ini oleh lembaga bukan saja dilihat dari segi pematuhan terhadap prinsip-prinsip syarak, tetapi bertanggungjawab dalam mewujudkan masyarakat yang progresif dan bersatu padu hasil daripada zakat itu sendiri. Okey. Dalam kajian ini terdapat 3 dapatan kajian, iaitu dapatan yang pertama berkenaan dengan konsep zakat di Malaysia, di mana kita lihat dari segi definisi konsep itu sendiri, struktur dan juga model pengurusan lembaga zakat, peranan serta tanggungjawab lembaga zakat, di mana mereka ini bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan asnaf, iaitu selain pada meningkatkan kedermawanan dan juga kesedaran di kalangan masyarakat tentang zakat itu, dan seterusnya memperbaiki ekonomi masyarakat Islam.
Di mana peruntukan undang-undang ni terdapat dalam pengurusan harta oleh lembaga zakat dan juga pengurusan peruntukan hukum-hukum syarak berkaitan dengan pengurusan harta oleh lembaga zakat. Itu dapatan yang pertama. Kita lihat kepada konsep zakat itu sendiri. Okey. Dapatan yang kedua iaitu berkaitan dengan implikasi sosial pengurusan harta oleh lembaga zakat, di mana penyelarasan agihan zakat kepada golongan asnaf sangat penting. Itu mereka juga bertanggungjawab untuk penyelarasan hukuman terhadap golongan yang menolak untuk membayar zakat, di samping memelihara maruah golongan asnaf atau fakir miskin, di mana kebajikan mereka terpelihara, dan juga membuktikan bahawa syiar Islam tidak memisahkan agama daripada pemerintahan, di mana Islam ini adalah satu sistem cara hidup yang komprehensif yang tidak meminggirkan antara agama daripada konsep pemerintahan itu sendiri. Okey. Dari segi dapatan yang ketiga, dilihat bahawa terdapat konflik dalam pengurusan zakat oleh lembaga zakat, di mana dari segi struktur dan juga model tadbir urus berbeza daripada satu negeri kepada negeri yang lain, dan juga kemahiran menggunakan harta oleh lembaga zakat juga berbeza di antara negeri dalam negeri, dan juga dari segi ketulusan dalam tadbir urus zakat juga berbeza antara negeri. Jadi boleh disimpulkan bahawa lembaga zakat perlu memastikan transpirasi dalam pengurusan harta zakat melalui beberapa langkah strategik yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan yang accountable. Mesti beraccountable. Ini sangat penting. Mana zakat mereka perlu melaporkan ketelusan dalam menguruskan zakat. Di mana apabila mereka menyampaikan informasi ini, jadi kepercayaan masyarakat akan lebih lagi meningkat kepada lembaga zakat. Jadi mereka perlu menguruskan di samping dalam masa yang sama engagement dan juga transpirasi. Mereka perlu menyampaikan kepada masyarakat, mendedahkan kepada masyarakat setakat mana ataupun apa yang telah dilakukan. Di mana apabila berlaku informasi yang terbuka, jadi penyampaian maklumat itu sampai kepada golongan masyarakat. Jadi apabila maklumat itu sampai, mereka akan bertambah keyakinan, kepercayaan kepada institusi zakat. Mereka merasakan bahawa duit mereka ini sebenarnya telah ditadbir dengan baik. Di mana apabila mereka menyumbang zakat, membayar zakat, mereka tahu duit mereka diuruskan dengan baik dan sampai kepada golongan asnaf, di mana objektif pembayaran zakat yang dilakukan oleh mereka telah tercapai. Right. Selain pada itu, lembaga zakat juga perlu mempunyai sistem perakaunan yang baik. Perakaunan perlu baik supaya dan memastikan kita dapat melihat secara telus bagaimana wang masuk, wang keluar ini diterima, wang zakat diterima dan bagaimana zakat diagihkan. Ini membuatkan kita dapat membuat penilaian yang adil, penilaian yang tepat. Dan juga kita tahu keadaan semasa akaun lembaga zakat itu sendiri. Selain pada itu, sangatlah perlu untuk melakukan audit secara berkala. Berkala untuk memastikan jika ada kelemahan pada sesuatu sistem dapat diperbaiki dengan secara berterusan. Di samping penggunaan teknologi amatlah penting, di mana teknologi amat membantu kita sebenarnya dalam pengurusan zakat. Jadi lembaga zakat ini sebenarnya perlu invest untuk penggunaan teknologi, di mana kita merasakan penggunaan teknologi itu mahal, tapi apabila kita melihat keberkesanannya, kita akan merasakan bahawa
investment kita itu adalah berbaloi, di mana kita dibantu oleh teknologi. Selain pada itu, pendidikan serta kesedaran masyarakat juga perlu dipertingkatkan. Masyarakat perlu disedarkan tentang kepentingan zakat dan juga tentang benefit ataupun faedah ataupun impact kepada golongan asnaf yang amat memerlukan, di mana mereka ini apabila menerima zakat, mereka boleh bangkit. Sangat membantu mereka untuk kelangsungan hidup, di mana kita bantu mereka untuk bukan sahaja untuk bantu hidup sekarang, tapi kita bantu juga, itu lembaga zakat juga bantu untuk keluar daripada garis kemiskinan. Mana apabila mereka keluar daripada garis kemiskinan ini, insya-Allah mereka akan menyumbang kepada pembangunan negara, di mana mereka sebelum ini adalah penerima zakat, golongan asnaf, tetapi mereka telah mengubah nasib mereka hasil bantuan daripada lembaga zakat. Mereka lah yang akan menyumbang kepada lembaga zakat itu pada masa hadapan, insya-Allah. Untuk itu saya akhiri pembentangan saya berkaitan dengan pengurusan zakat oleh lembaga zakat dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.